Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegur pandangan segelintir pihak yang mempertikai bantuan kemanusiaan yang disumbangkan Malaysia, khususnya di Gaza, Palestin. Datuk Seri Anwar menyifatkan kritikan seumpama itu bagaikan tiada nilai kemanusiaan. Perdana Menteri berkata dalam tempoh 2 hingga 3 tahun, Malaysia menyalurkan kira-kira 100 juta ringgit bagi bantuan kemanusiaan di Gaza. Bantuan itu katanya disalurkan atas dasar kemanusiaan berikutan pelanggaran berterusan rejim Israel terhadap perjanjian gencatan senjata selain jenayah terhadap penduduk Palestin. Tapi kita tahu pelanggaran itu berterusan. Ratusan pelanggaran perjanjian dilakukan oleh rejim Israel. Anak kecil, wanita masih terus dibunuh. Kebanyakannya masjid dan juga gereja dimusnahkan. Apa? Takkan tak boleh bersuara? Takkan bagi bantuan menjadi masalah? Jadi saya akan teruskan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan yang dikemukakan editor berita TV Al-Hijrah Ardi Herman Muhammad Marzi berhubung jangkaan situasi di Gaza pada 2026 berikutan kerapuhan gencatan senjata yang mula berkuat kuasa sejak Oktober lalu. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata Malaysia komited untuk terus mendukung Gaza, bukan sahaja menerusi penyaluran bantuan kemanusiaan tetapi juga suara politik bagi mempertahankan hak rakyat Palestin. Tapi saya nak beritahu kita akan terus mendukung sekadar-kadar kita bantuan kemanusiaan dan suara untuk mempertahankan. Saya dalam BIS tersebut, tak ada perbincangan dengan Presiden Trump, saya sebut tentang Gaza. Presiden Trump tak ada bantah teruk sangat, tapi ada setengah-setengah orang yang lebih Trump daripada Trump di sini. Dia marah lebih daripada Trump. Trump, saya bagi tahu terang. Dan saya dalam negotiation, saya agak sopan dengan penuh hormat, tapi bagi tahu mengapa saya memilih untuk pertahankan hak Gaza dan Palestin dan soal kemanusiaan. Datuk Seri Anwar ditemui pada sesi taklimat imbasan 2025 bersama ketua-ketua pengarang media tempatan dan antarabangsa di Putrajaya lewat petang semalam. Sesi ini disertai 92 wakil media tempatan dan antarabangsa termasuk TV Al-Hijrah.